Jadi saya ambil ni adalah kampung halaman saya. Dan saya sangat bersedih bila saudara mara saya dihalau kerana kebanyakan mereka adalah orang yang tak mampu membeli taman perumahan. Mereka tinggallah beranak pinak dekat situ. Dihalau keluar. Kita bantailah Rohingya ni. Marah saya sebab buat Selamat Malam Rohingya. Saya betulkan Selamat Malam Rohingya tiada kaitan dengan Rohingya tempatan. Selamat Malam Rohingya saya tulis pada 2012 apabila pembunuhan 40,000 orang Rohingya. Termasuk 12,000 kanak-kanak yang dibunuh oleh orang-orang Myanmar. Jadi saya buat lagu tu kerana kempen untuk menyedarkan kita semua orang Islam sedang dibunuh dalam genocide di Myanmar. Sama juga macam saya buat lagu Rindu Salma. Iaitu menyedarkan orang kita bahawa kebuluran sedang berlaku dengan teruk di Somalia. Begitu juga saya menulis tentang lagu Ziarah yang dinyanyikan oleh Datuk Ramli Sarip untuk mengisahkan bagaimana negara-negara Islam sedang berdepan dengan krisis kemiskinan yang sangat teruk tahun 2005. Tahun 2001 saya menulis lagu Khan Yunis. Kerana matinya seorang budak di Khan Yunis ketika berlaku intifada. Jadi Selamat Malam Rohingya ni tak ada kena-mengena dengan Rohingya di Malaysia. Sama seperti lagu-lagu tema yang saya tulis secara konsisten sejak 2001 untuk tujuan melancarkan kempen. Yang saya tak sempat buat dengan Tok Ki je. Sepatutnya dengan Tok Ki penyanyi itu kita ada satu lagu baru untuk menceritakan tentang nasib orang Uyghur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sebelah kampung saya di Alostar pun adalah kampung Rohingya. Tanah tu dipugar oleh kerajaan menghalau saudara mara saya keluar daripada kampung halaman saya di Jalan Lumpur kerana kampung saya ni dianggap adalah tanah rizab kerajaan. Jadi kena keluarlah orang kampung saya, saudara mara saya yang dah duduk situ sejak tahun 1940-an. Keluarlah pada tahun 2015. Tanah tu dikosong, kata kerajaan naik Kedah dia nak bangunkan apa yang dipanggil sebagai pesisir pantai, pesisir sungai Kedah. Tapi hari ini semua tanah tu dibangunkan untuk Rohingya. Dan bukan orang Rohingya bangun. Orang Kedah yang bangunkan. Kemudian sewa pada Rohingya. Jadi pertanyaan. Kalau saya ni, saya balik kampung kan, saya malas lah nak hotkan story tu, naik kan. Gambarkan sebelah kampung saya pun penuh dengan pendatang Rohingya. Okey, orang Rohingya tak buka tanah tu. Siapa nak pergi siasat, pergilah siasat kampung hujung sungai Jalan Lumpur Alostar Kedah. Rumah-rumah tu dibina dengan cantik dan besar. Dan menjadi kampung Rohingya. Di atas tanah yang dulunya saudara mara saya dihalau keluar. Saudara mara saya dihalau keluar kerana kata kerajaan pada tahun 2015 tanah tu nak dibangunkan apa dipanggil projek pesisir Sungai Kedah. Saudara mara saya ni dihalau keluar. Sama ada mereka menerima pampasan RM17,000 atau mereka menerima satu rumah flat oleh kerajaan. Ramailah saudara mara saya keluar. Bila keluar tanah tu kosong dan dia berada dalam zon yang sangat cantik tepi sungai besar. Datang orang tempatan, dia bangunkan rumah, dia sewakan pada orang Myanmar. Jadi persoalan yang kita kena faham sekarang ni adalah grey area ni siapa orang tempatan tersebut dan bagaimana orang tempatan tersebut ini meyakinkan pihak berkuasa tempatan untuk membenarkan rumah ni boleh dibuat, sedangkan dulu pihak berkuasa tempatan yang halau orang tempatan keluar. Jadi saya ambil ni adalah kampung halaman saya dan saya sangat bersedih bila saudara mara saya dihalau kerana kebanyakan mereka adalah orang yang tak mampu membeli taman perumahan. Mereka tinggallah beranak pinak dekat situ. Dihalau keluar. Dihalau keluar dengan pampasan kalau mereka mahukan duit tunai dapat RM17,000. Kalau mereka tak mahu wang tunai, kerajaan akan bagi rumah PPR. Pindahlah saudara mara saya yang mana keluarganya kecil, masuklah rumah PPR sebab dapat rumah flat. Yang mana tak mampu, ambillah duit, pergilah cari. Tanah dia kosong. Dan tanah tu kosong, saudara boleh pergi di kampung hujung sungai Kedah, Alostar. Nampak saja hotel signature, jalan je terus. Tengok di sebelah kiri, siapa yang tinggal situ. Penuh dan kampung itu lebih besar daripada kampung ketika saudara mara saya duduk. Waktu saudara mara saya duduk di kampung hujung sungai Alostar Kedah, rumah-rumah mereka kecil kerana mereka miskin. Dan tiap kali mereka memohon bantuan untuk menaik taraf rumah mereka, mereka tak dapat. Kerana rumah itu bukan di atas lot tanah mereka sendiri. Kan betul lah, kalau nak mohon tanah, nak mohon bantuan kerajaan, PPR, kita kena ada tanah kita sendiri. Jadi saudara mara saya, teman-teman saya, jiran saya sepermainan sejak kecil, tak boleh dapatlah rumah ni. Kerana tanah ini tanah rizab kerajaan. Sekarang tuan-tuan pergi tengok. Kalau tuan-tuan masuk kampung hujung sungai Alostar, yang bangunkan orang tempatan. Bukan saudara mara saya, mereka keluar-keluar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba naik rumah baru. Dan mereka sewakan kepada pendatang asing. Kemudian dia rino kalau tuan-tuan pergi tengok. Untuk saya ni berdarah air mata lah. Sebab dulu katanya halau saudara mara saya keluar daripada kampung tersebut untuk tujuan memajukan negeri Kedah. Untuk membina pesisir sungai Kedah yang cantik. Saudara mara saya keluar. Bila saudara saya keluar, projeknya tak jadi sebab makan berbilion projeknya. Kemudian mereka kata bila dah berbilion, potensi untuk memajukan Kedah ni tak ada.
Ni depa ni jangan masuk parti politik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kalender, kalau tuan-tuan tengok jadual penjadalan, bukan pemerintahan sekarang. Jadi keluarlah. Sekarang kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan terkejut. Berarti persoalan saya yang membangun orang tempatan. Pihak berkuasa tempatan nampak. Sebab dia bukan duduk dalam hutan, tuan-tuan. Dia duduk dekat highway je jantas. Tuan-tuan naik je jantas je nampak. Nak pergi pantau, tak perlu orang lain bagi tahu. Nak pergi pantau sampai sekarang, siapa saja pergi pantau, dia bukan kampung dalam hutan. Dia kampung yang terbuka. Maka itu bila berlaku peristiwa, saya nak bagi tahu kata, kita bantailah Rohingya ni. Marah saya sebab buat Selamat Malam Rohingya. Saya betulkan, Selamat Malam Rohingya tiada kaitan dengan Rohingya tempatan. Selamat Malam Rohingya saya tulis pada 2012 apabila pembunuhan 40,000 orang Rohingya, termasuk 12,000 kanak-kanak yang dibunuh oleh orang-orang Myanmar. Jadi saya buat lagu tu kerana kempen untuk menyedarkan kita semua orang Islam sedang dibunuh dalam genocide di Myanmar. Sama juga macam saya buat lagu Rindu Salma, iaitu menyedarkan orang-orang kita bahawa kebuluran sedang berlaku dengan teruk di Somalia. Begitu juga saya menulis tentang lagu Ziarah yang dinyanyikan oleh Datuk Ramli Sarip untuk mengisahkan bagaimana negara-negara Islam sedang berdepan dengan krisis kemiskinan yang sangat teruk tahun 2005. Tahun 2001 saya menulis lagu Khan Yunis. Kerana matinya seorang budak di Khan Yunis ketika berlaku intifada. Jadi Selamat Malam Rohingya ni tak ada kena-mengena dengan Rohingya di Malaysia. Sama seperti lagu-lagu tema yang saya tulis secara konsisten sejak 2001 untuk tujuan melancarkan kempen. Yang saya tak sempat buat dengan Tok Ki je. Sepatutnya dengan Tok Ki penyanyi itu kita ada satu lagu baru untuk menceritakan tentang nasib orang Uyghur yang dikenakan penjara dan penyiksaan oleh kerajaan rejim komunis Cina. Jadi masa nak buat dengan Tok Ki itu tak sempat. Saya pun sibuk, dia pun sibuk. Jadi lirik lagu Uyghur, Air Mata Uyghur tu dah ada. Jadi tiap-tiap tahun kita buat kempen. Dan dia tak ada kemengena dengan tentang kempen Rohingya di Malaysia. So saya jelaskan. Ini adalah kes yang mana balik pada apa yang saya cakap. Orang Kedah ni pergilah. Hari ni ambil gambar dan tunjukkan kampung. Kampung tu dibina oleh orang tempatan. Kita tak tahu siapa orang tempatan. Dan disewakan kepada orang Rohingya. Dan orang tempatan tak masuk dalam kampung tu. Sebab dulu kampung-kampung tu saudara mara saya semua telah disedak keluar. Kemudian kampung tu disewakan. Baik. Ada tanah yang bergeran. Tapi semuanya sampai ke tanah sungai. Tanah yang dulu kampung-kampung saudara mara saya dirobohkan. Ada juga tanah sampai sekarang. Dan kampung tu menjadi 5 ke 10 kali ganda lebih cantik dan lebih padat daripada jumlah saudara mara saya tinggal sebelum mereka dihalau keluar. Maka saya ingatkan kepada tuan-tuan, dia bukanlah tentang orang Rohingya. Dia tentang yang kita nak tahu, dia adalah grey area. Garis cerah kita nampak Rohingya. Grey area tu siapa yang berada di situ? Tuan punya tanah. Dan kemudian siapa yang berada di belakang semua pemantauan? Pihak berkuasa tempatan. Balik sekali lagi nanti. Kita kata nanti marahkan buruk pihak berkuasa tempatan. Dulu kita dah tegur dah. Kamu punya kuasa untuk mengekang ladang derian. Kamu biar berpuluh-puluh tahun. Derian dah naik besar, derian dah jadi kekayaan, kemudian orang tu menganggap tanah tu tanah dia, kita jadi masalah. Untuk melancarkan kempen pulangkan tanah milik kerajaan yang dijarah oleh pencuri derian. Sekarang kita balik lagi satu masalah. Dengan membenci Rohingya, sedangkan pertumpukan dan juga kelompok mereka ni dibina dan dibangunkan dalam satu sistem kartel yang kita kena siasat. Iaitu siapa yang berada di belakang pembinaan rumah ni dan siapa yang membiarkan perkampungan-perkampungan ni dibentuk. Itu je saya nak advance. Sebab saya ada pengalaman peribadi. Saya baru balik daripada Kedah 2 minggu lepas. Dan tiap-tiap kali saya balik Kedah, inilah isu yang dibuatkan oleh orang kampung saya. Kerana sedih dulu saudara mara kami dihalau. Tak apalah, bukan dihalau, undang-undangnya betul. Kerana kerajaan nak ambil tanah tu. Demi kemajuan negara, demi kemajuan negeri, demi projek. Kamu pun menumpang atas tanah rezak kerajaan. Kenalah keluar. Kita orang tempatan, kita faham undang-undang. Kita keluar. Nak lawan pun tak boleh. Tapi hari ini kenapa dia menjadi lebih mewah, dia menjadi lebih megah dan jumlah penduduknya lebih ramai daripada saudara mara saya duduk dulu. Kerana orang Rohingya datang dan membentuk satu kampung Rohingya di kampung hujung sungai. Jalan Lumpur Alor Star Kedah. Jadi dia sangat tersusun tuan-tuan. Dia adalah sindiket di mana menghasilkan banyak wang kepada mereka yang menyeluduk pendatang Rohingya. Satu kes yang besar adalah kes yang berlaku di Pairan. Macam mana kita nak kekang? Mereka boleh berlabuh dan masuk. Satu nak kekang. Kes yang kedua pula, kerana mereka ini adalah pendatang, mereka memerlukan tempat perumahan. Maka kawasan perumahan dibangunkan kerana dia menjadi income, menjadi pendapatan. Bila dia menjadi pendapatan, adalah keuntungan pada orang tempatan. Maka kita nak cari siapa orang tempatan ni. Dan kita nak cari siapa yang melindungi orang tempatan ni. Kerana ada kan pihak berkuasa. Kerana tanah-tanah ni, rezab dia dijaga oleh Jabatan Parit dan Saliran. Kerana dulu Jabatan Parit Saliran yang datang ukur. Jatuh separuh rumah atas saudara mara saya di atas tanah milik Jabatan Parit dan Saliran.
dah kena roboh sebiji rumah. Pindahlah saudara mara saya. Sampai ke kampung ujung sungai. Dan sekarang undang-undang tu tak diguna pakai pula. Dan bukan sekejap, tuan-tuan. Kalau saudara mara saya keluar dengan kampung baru dah nak masuk 10 tahun dah. Dah masuk 10 tahun dah. Jangan sebut UMNO ataupun Sanusi, ini bukan isu tentang parti. Tuan-tuan selalu salahkan parti sebab yang jaga sekarang pihak berkuasa. Bukan semua salah ahli politik. Ini adalah penjawat awam yang diberi kuasa. Tiap-tiap kali tuan-tuan masuk, tuan-tuan punya kemaruk politik, tuan-tuan duk cerita UMNO, tuan-tuan duk cerita PAS. Sampai bila-bila pun tuan-tuan, orang-orang yang makan rasuah di peringkat pentadbiran kerajaan, dia akan rasa selesa. Tiap kali kejahatan berlaku, kita menyalahkan ahli politik. Ini mereka yang diberi kuasa. Mereka lah kena bertanggungjawab. Sebab kuasa tu dah sah, tak perlu pergi ke pilihan, tak perlu buat undang-undang baru di Dewan Undangan Negeri. Tak perlu buat undang-undang baru di Parlimen. Undang-undang tu dah ada. Dan jawatan tu tak kosong, dia diisi. Yang kosong ni jawatan bawah. Jawatan bawah tak isilah, kita nak cut cost. Jawatan-jawatan besar dalam PBT bagi memantau semua tanah-tanah yang diteroka secara haram, yang menjadi pendapatan haram kepada orang lain. Ada. Kalau di tepi sungai, kita ada JPS. Dan kemudian JPS boleh melaporkan pada PBT. PBT boleh laksanakan kuasa. Dan jawatan PBT ini bukan jawatan politik. Ini adalah orang yang telah pun menerima bertanggungjawab bekerja untuk memegang jawatan. Menjaga daerah dan kawasan masing-masing yang telah pun diklasifikasikan sebagai wilayah tanggungjawab mereka. Mereka dah kena buat. Jadi yang dibina ni tak ada kaitan dengan orang politik. Tiap-tiap kali saya cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan jangan kemaruk politik. Kena tegur siapa yang pegang kuasa. Majoriti orang-orang Cina dan orang India tak pegang jawatan dalam PBT. Secara spesifiknya, kita jumpa orang Melayu lah pegang jawatan ni banyak. Maaf nak cakap. Jadi kita tegur penjawat awam yang kebetulannya orang Melayu beragama Islam. Dan kemudian kalau di belakangnya ada ihsan, kita kata salah kalau kamu kesian dengan membelakangkan undang-undang. Tapi dah tentulah kita percaya di belakangnya ada wang. Kerana rumit untuk kita tak percaya di belakangnya ada wang. Oh, dibuat ni kerana kasih sayang. Oh, dibuat ni kerana simpati. Mustahil lah. Kerana bidang kuasa kamu tak membenarkan kamu bersimpati dan berihsan. Kerana undang-undang telah bertulis. Undang-undang tulis ni tak boleh ditolak dengan budi bicara. Sebab undang-undang tu solid. Mengatakan kawasan ni tak boleh dibangunkan rumah. Lebih menjadikan. Dulu kamu keluarkan orang tempatan.